Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan Kerajaan Champa. Kerajaan Champa merupakan salah satu kerajaan awal alam Melayu yang terletak di Vietnam Tengah dan terkenal dengan sistem pemerintahannya yang tersusun. Pertama, mari kita lihat peranan raja. Raja Champa mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerajaan dan sangat dihormati oleh rakyat. Raja-raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja yang bermaksud Raja Segala Raja. Raja juga dianggap sebagai pemerintah yang mulia dan suci. Selain itu, Raja dikaitkan dengan Dewa Siva yang menunjukkan pengaruh agama Hindu dalam pemerintahan Champa. Seterusnya, kita lihat sistem pemerintahan pusat dan wilayah. Kerajaan Champa ditadbir dengan sistem yang teratur. Raja dibantu oleh para pembesar dalam mentadbir kerajaan. Pembesar memainkan peranan penting dalam memastikan kerajaan berjalan dengan lancar. Pembesar mempunyai 3 tugas utama, iaitu: pertama, mengutip cukai bagi memastikan hasil kerajaan mencukupi. Kedua, menjaga keamanan supaya rakyat hidup aman dan makmur. Ketiga, mengukuhkan pertahanan bagi melindungi kerajaan daripada ancaman. Pada peringkat wilayah, Kerajaan Champa dibahagikan kepada 5 wilayah utama, iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kauthara, dan Panduranga. Pembahagian wilayah ini membantu memastikan pentadbiran berjalan dengan lebih sistematik dan berkesan. Kesimpulannya, sistem pemerintahan Kerajaan Champa menunjukkan bahawa raja mempunyai kedudukan tertinggi dan dibantu oleh pembesar yang menjalankan tugas penting. Pembahagian wilayah yang teratur telah memastikan Kerajaan Champa kekal stabil, aman dan sejahtera. Sistem pemerintahan merupakan tonggak penting dalam usaha raja-raja kerajaan alam Melayu untuk membangunkan kerajaan mereka. Tanpa sistem pemerintahan yang teratur, sesebuah kerajaan tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh itu, raja memainkan peranan utama sebagai pemimpin tertinggi dalam sesebuah kerajaan.